Setengah yang lawan balik. Tak apa dia buat muka. Rasa menyampah lah waktu tu. Waktu tu saya study sampai menangis kot dengan mak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizal Ismail di Sketsa TV Channel. Hari ini kita ada podcast dan pastinya podcast yang menarik untuk saya kongsikan dengan anda. Dan sebelum tu, terima kasih kepada anda yang tonton channel YouTube Sketsa TV. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Dah subscribe belum? Kalau belum, boleh tekan button subscribe dan tekan button loceng tu supaya dapat notification untuk tengok video-video yang baru nantilah, insya-Allah. Dan bersama saya lepas ni, tamu istimewa kita siapa? Nantikan kejap lagi. Dan tajuk kita hari ni, pengalaman dan kejayaan. Dah puas hati ke? Dalam Jom Borak, apa lagi? Cerita je lah. Pihak sekolah berbesar hati menganugerahkan anugerah tokoh murid perempuan tahap 2 kepada Aufa binti Nur Adil Syahri dari kelas 6 Yakin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama itu, jom sama-sama kita berselawat. Mudah-mudahan tenang je kita sentiasa dalam Jom Borak, apa lagi? Cerita je lah bersama saya Rizal Ismail. Macam tadi saya bagi tahu, ada tamu istimewa kita hari ni yang nak bicarakan tentang pengalaman dan kejayaan. Dah puas hati ke? Kita nak tanya tamu kita ni dah puas hati ke dengan kejayaan dan pengalaman yang diterima. Bersama saya sekarang ni, Aufa. Okay, Assalamualaikum Aufa. Waalaikumsalam. Sihat Sihat Alhamdulillah. Okey? Nervous? Nervous juga lah sikit. Okey, Alhamdulillah. Bersama juga kita dengan Aufa. Hari ni kita nak kongsi macam-macam ni Aufa. Berkaitan dengan diri Aufa lah. Kita pun dah tahu dah Aufa ni di sekolah memang sangat aktif. Bukan saja seorang pengawas, ahli jawatankuasa juga di kelab media. Anak sulung perempuan kan? Ya. Jadi 5 orang adik-beradik? 4. 4 orang Oh, akan datang tambah lagi 5 lah InsyaAllah. Okey, dan kenapa kita jemput Aufa ni? Baru-baru ni, tahniah kita nak ucapkan mendapat anugerah tokoh murid perempuan tahap 2 bagi tahun 2024 dan juga anugerah tokoh co-curriculum, tokoh sukan dan tokoh permata co-curriculum. Tahniah. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan kita nak teruskan dengan sesi pengenalan, tapi sebelum tu kita nak buat challenge dulu. Sebab kita tahu Aufa ni dia bijak berbicara kan. Kita nak tengok juga macam mana spontan live Aufa bercakap dalam masa 20 saat je saya bagi. Boleh tak Aufa? Challenge. Okey, kejap. Apa-apa je. Fikir ayat jap. Okey. Okey Jadi 3 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Aufa binti Nur Adil Syahri, wartawan Sketsa TV anda pada hari ini. Jom kita saksikan podcast dalam Jom Borak, apa lagi? Cerita je lah. Ya, Aufa lah kena cerita. Saya dengar je. Okey, jadi itulah Aufa seorang yang sangat bijak berbicara. Okey, kita terus kenalkan diri Aufa sendiri, latar belakang, nama, nak cerita tentang keluarga, kemudian apa-apalah penglibatan Aufa di sekolah kan. Baik, nama saya Aufa binti Nur Adil Syahri, berumur 12 tahun. Tahun ni masuk 13 lah. Cita-cita saya nak jadi geologist. Wow. Geologist ni apa sebenarnya? Macam kaji-kaji pasal dunia batu. Wow, kaji alam sekitar. Ya. Okey. Kemudian? Saya anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Saya anak perempuan. Dan manja? Tak. Nampak macam manja? Saya seorang anak perempuan daripada 4 adik-beradik. Oh, seorang anak perempuan. Tapi antara puteri yang paling disayangi lah. Dia lah intan, dia lah permata. Okey, itu dia sedikit latar belakang berkaitan dengan Aufa ni. Dan kita tahu banyak sebenarnya, kalau tengok kat Sketsa TV, saya rasa kalau scroll tu muka Aufa je. Saya rasa kurang lebih kot 10 video kan. Aufa punya
karya-karya video yang telah dihasilkan di Sikit Sahaja TV. Memang sangat aktif. Kita nak cerita lepas ni. Saya nak Aufa pilih 3 video yang Aufa paling suka. Kemudian kita nak ceritalah sikit kan, mungkin pengalaman dan sebagainya. Lepas ni kita nak ceritakan. Ya? Dan banyak lagi kita nak share berkaitan dengan Aufa ni. Topik kita hari ni macam saya bagi tahu tadi, pengalaman dan apa tadi? Pengenalan. Pengenalan, kejayaan. Pengalaman dan kejayaan. Dah puas hati ke Aufa? Mungkin kita boleh tanya lepas ni, apa agaknya Aufa faham tentang pengalaman dan kejayaan ni? Macam mana nak cerita? Maksudnya apa yang contoh macam pengalaman kan? Apa yang rasanya istilah tu yang Aufa faham melalui kefahaman Aufa lah sendiri, pandang pengalaman. Pengalaman tu macam satu memory benda yang lepas. Benda yang lepas yang kita macam create sama-sama. Okay, kalau kejayaan? Kejayaan tu macam contohlah kita ada usaha nak buat satu benda tu. Lepas tu alhamdulillah kita dapat apa yang kita nak capai. Itulah kejayaan. Dan pastinya banyak pengalaman dan kejayaan yang diperolehi oleh Aufa. Kita nak cerita lepas ni 3 video tu. Sedia 3 video yang paling best. Kita nak tahu apa video pilihan Aufa lepas ni. Kembali bersama saya Rizal Ismail dan Aufa dalam Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menonton setia bersama saya, Aufa in the house, bersama kita dalam podcast Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Okey, Aufa Adli. Okey, satu nama yang unik sebenarnya. Saya jarang dengar nama Aufa Adli, seorang artis tu, penyanyi Aufa. Tapi jarang sebab dah lama mengajar kat STKCSA ni, jarang dengar nama Aufa. Okey, dan kita nak tahu 3 video tu kan? Tapi sebelum tu saya nak tahu juga, mungkin Aufa, sebab tajuk kita tadi kan pasal pengalaman dan kejayaan, dah puas hati ke? Mungkin biasanya Aufa ni dah banyak terlibat macam-macam kan, sukan, kemudian pelajaran memang cemerlang lah kan. Alhamdulillah kau kurikulum. Jadi pastinya kalau buat sesuatu tu mesti ada aim kan. Contoh masuk pertandingan ke apa, mesti ada aim nak menang. Ada tak kadang-kadang tu, contohlah masuk pertandingan bercerita ke, dah aim dah ni, rasa dah yakin dah pun satu tapi gagal. Boleh tak cerita ke saya, ada tak peristiwa yang macam tu dan perasaannya macam mana masa tu? Kira dia punya pencapaian tak as expected. Betul. Pernah. Waktu tu saya masuk sukan. Lepas tu saya masuk MSSD kan. Waktu sukan apa tu masa tu? Sukan larian 100 meter. Waktu tu saya rasa macam dah hebat. Waktu MSSD saya alhamdulillah dapat naik Johan. Lepas tu waktu MSSS latihan dia susah. Latihan dia boleh katakan sampai mencabarlah sampai muntah semua. Masa tu siapa yang latih? Cikgu siapa? Coach dekat MSSS tu. Coach. Lepas tu waktu hari kejadian saya dah yakin sangat saya boleh buat, sebab confident lah sebab latihan dia betul-betul padu all out. Lepas tu waktu masuk tu saya excited lah nak lawan. Tapi waktu lawan tu agak nervous jugalah. Masa tu sihat ke kurang sihat? Sihat. Waktu tu okey je, cuma debar lah. Yelah kan, pertandingan ke wakil sekolah. Dia macam campur debar dengan excited nak menang kan. Sebab MSSS tu excited lah sebab boleh pergi ke peringkat seterusnya. Lepas tu waktu nak lawan tu saya macam waktu nak start tu saya ternikan kaki sikit. Jadi teknik lah, ada kesalahan teknik sikit. Ketinggalan di belakang. Kemudian masa tu dapat nombor apa? Nombor dalam saringan, nombor 5 ke 6 macam tu lah. Sebab waktu lari tu kita orang semua macam dekat-dekat. Sebab itulah susah juga nak ni dengan bersaing kan? Betul. Agak-agak masa tu ingat tak kata-kata coach masa tu? Tak mungkin dia bagi semangat ke, atau dia nampak dia sedih ke? Lepas saya lari tu, saya dah sampai garisan penamat.
saya menangis lah. Sebab satu penat, satu lagi sebab saya tak dapat apa yang saya nak. Coach tunggu dekat tepi tau. Coach tengok kita orang lari. Lepas tu coach cakap dekat saya, jangan risau, awak dah buat yang terbaik. Masa tu ayah ada? Ayah tak ada, ada mak. Oh ya, yeah. Mak saya tengok. Tapi tak apa, itu pengalaman sebenarnya. Bila kadang kalau kekalahan tu nak jadikan kita lebih kuat dan kental. Yes. Dan sekarang ni tengoklah dengan dapat anugerah tokoh semua kan. Okey, alhamdulillah. Itu sedikit lah pengalaman Aufa kan. Okey, jadi kita nak tahu 3 video ni. Tadi kan kita dah pilih videonya yang mana satu agaknya pilihan Aufa. Lepas tu kita nak tahulah pengalaman yang tersirat, cabaran, mungkin perit jerih nak buat ulang-ulang sampai menangis nak dapat video yang cantik kan. Biasa kita nak rakam, kita akan ulang-ulang kan sampai nak dapat yang terbaik. Mungkin 3 pilihannya. Sebut dulu videonya. Yang pertama yang dekat Belataran Berbumbung, Anjung Sketsa TV tu. Anjung Madani Lepas tu yang pertama. Yang kedua Hari Terbuka PPD Kelang. Oh, Hari Terbuka PPD Kelang. Lepas tu Kes Manis. Kes Manis. Tapi semua Aufa host lah dalam tu. Ya. Okey, kita cerita yang pertama dulu. Okey, yang mana? Silakan. Yang Anjung Madani. Okey. Anjung Madani tu sebenarnya kita orang waktu tu tengah dekat ni tahu, dekat sesi pelajaran lah dalam kelas. Okey. Macam biasa, lepas tu tiba-tiba cikgu panggil nak buat video. Masa tu cikgu siapa aja? Cikgu Farida. Oh, okey lah. Kita orang terkejut lah kan sebab last minute. Jadi kita orang pakai semua skrip pun macam ala kadar je. Lepas tu waktu Dataran Berbumbung tu, sebenarnya kita orang pun excited nak tengok tau. Sebab benda baru kan. Yelah, sebelum kan tak ada. Kalau mula nak tunggu hujan tak tu ada kan. langsung. Lepas tu saya excited lah dapat interview mak-mak. Mak-mak tu pun excited sebab yalah sekolah ni cantik kan. Betul. Alhamdulillah. Masa interview tu kenal tak parent yang di Temu Bual tu? Alhamdulillah kenal lah. Memang kenal tak? Masa saya tak pergi spontan terus macam tu ke atau memang dah kenal sebelum tu? Spontan pergi? Spontan. Oh, lepas tu saya dapat tahu ada seorang tu mak kawan saya. Oh, okey, faham. Tapi bersyukurlah kan, dah ada bumbun tu senang. Murid-murid pun senang. Hujan ke, panas ke, ribut ke, taufan ke, insya-Allah selamat. Nak balik pun senang je. Betul. Okey, video yang kedua. Video yang kedua, waktu PPD Kelang, Hari Terbuka PPD Kelang. Waktu tu sebenarnya saya baru masuk Sketsa TV. Ya. Saya mula-mula saya tak pernah tahu. Sebelum video tu saya tak pernah pun keluar daripada kawasan sekolah. Maknanya banyak video buat kat sekolah lah sebelum ni kan? Kebanyakan video, bukan kebanyakan, semua video buat kat sekolah sebelum. Ni pertama kali yang tu? Ni pertama kali saya nak pergi keluar sekolah lepas tu buat ni lah, liputan. Agak excited lah kan sebab excited debar lagi sebab saya tak sangka pun Sketsa TV ni saya boleh keluar sekolah buat terpilih liputan. Mana tak sangka Ustazah Fitri, Cikgu Farida pilih Aufa. Faham? Kemudian waktu tu agak berdebar sebab saya nak kena record depan orang semua. Waktu tu macam susah lah. Tapi itulah kenangan paling best sebab saya dapat rasa kenangan baru. Ia bukan senang sebenarnya kalau kita nak buat kerja-kerja yang melibatkan luar daripada sekolah. Kemudian dengan orang ramai, crowd yang ramai kat depan kita kan. Dan macam overthinking sikit orang tengok. Boleh ke ni, alamak segannya orang nampak kita cakap kan. Okay. Tapi itu sebenarnya pengalaman yang sangat baik untuk Aufa. Sebabnya tak semua murid dapat pengalaman tu. Maknanya Aufa ni adalah insan terpilih. Alhamdulillah. Ada tak cabaran-cabaran yang macam ada susahnya nak buat masa time tu? Ada. Waktu tu kita orang baru nak buat intro kat situ. Berapa kali ulang intro? Banyak kali. Lebih daripada 2 macam tu lah. Biasalah tu. Gagap. Sebab orang tengah lalu liling. Betul. Lepas tu macam takutlah diorang tengok judge apa. Tapi akhirnya dengan berfikiran positif tu semuanya boleh jalan dengan baik. Okey, video yang seterusnya yang ketiga. Mana Semanis yang ni kira paling best lah. Dan katanya kat Semanis tu berapa hari? 3 hari 3 hari. 3 hari 2 malam. Ya. Mesti ada yang best saja tu ni. Okey, silakan. Kes Manis ni bagi saya paling best lah. Siapa yang terlibat? Cikgu Ustazah? Ustazah Fitri, Cikgu Syahrin, dengan Cikgu Farida. Murid-murid, kawan-kawan? Kawan-kawan, Najah, saya, Alim, satu kumpulan.
Kita orang masuk inovasi. Lepas tu waktu tu kita orang ada masuk pertandingan sekali tau. Dalam pertandingan tu kita kena buat liputan. Maknanya awak buat liputan dalam masa yang masuk pertandingan juga. Agak macam complicated sikit lah. Nak Cabar kena lari situ sini. Nak fokus sketsa, tak ke pertandingan. Terusnya? Lepas tu waktu sketsa tu sebenarnya saya tak ada idea tau nak cakap apa untuk intro. Sebab waktu tu kan tengah fokus pertandingan. Lepas tu kena fokus itu pula. Disampul lah. Stres je. Tak apa stres sama mina sebenarnya tu. Lepas tu waktu malam tidur kat mana masa tu? Hotel? Tidur kat hotel KSL. Hotel. Waktu malam first tu susah juga tidur. Sebab kenapa? nak fikir ayat tu. Sebab yang saya ada punya misteri ke apa kat hotel tu? tak ada. Saya punya pertandingan ada yang solo, kena cakap depan orang ramai. Itu agak takut jugalah. Jadi awak terfikir-fikir sampai nak tidur pun susah kan? Dia macam, uish, boleh ke aku buat ni? Itu je lah paling best. Kemudian esoknya, Alhamdulillah? Esoknya Alhamdulillah jalan dengan lancar. Saya boleh buat liputan semua. Alhamdulillah pertandingan tu dua-dua dapat emas. Oh, Alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan. Masa tu ada tak Ustazah Fitri ke Cikgu Cikgu Fatin, Cikgu Farida ada tak bagi kata-kata semangat masa awak tengah stres tu kan? Dia orang macam calmkan, tenangkan sebelum nak start pertandingan. Pertandingan apa masa tu? Inovasi buat apa? Bicara amalan baik. Oh, bicara amalan baik. Maknanya awak bercakap. Bercakap dekat atas stage depan orang. Oh, Alfa seorang masa tu? Memang terpilih betul lah. Okey, Alhamdulillah kita dah cerita 3 video yang menjadi pilihan Alfa. Okey, banyak lagi kita nak cerita lepas ni Alfa. Okey, jawatan sebagai pengawas. Kita nak tahu juga Alfa ni sebenarnya betul-betul jadi pengawas ke ataupun Baba dia suka jadi pengawas? Best tak jadi pengawas? Mungkin banyak cabaran. Kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Alfa dalam Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Salam Selangor Lestari Aspirasi Negara Gemilang. Salam SKPSA Great and Excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Masih lagi bersama saya Rizal Ismail dan Alfa di dalam podcast kita hari ini. Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Okey, tadi kita dah cerita 3 video yang menarik kan Alfa kan? Dan banyak sangat pengalaman yang membina diri Alfa sendiri. Dan pastinya kawan-kawan kita kat luar sana tu. Lambat sikit kat kawan-kawan tu. Hai. Okey, yang mungkin baru saja tonton kita di channel YouTube Sketsa TV, jangan lupa like, komen, share, subscribe. Okey, teruskan bersama kami. Kita nak tahu pula pasal pengawas yang Alfa. Alfa ni dia mula jadi pengawas bermula tahun 2 lah kan? Tahun 2, 3. Tapi masa tu COVID kan? Siapa kan guru pengawas tu Guru pengawas kita waktu tu Cikgu Rizal. Tapi tak sempat kan kita berjumpa. Dengan tak ada perjumpaan. Kemudian sekadar pakai baju pengawas yang cantik molek tu je lah. Dalam kelas makan. Masa rehat kan, masa COVID. Jadi tak ada bertugas kan. Tak sangat. Mungkin cerita sikit pengalaman masa darjah 2, 3 tu kan. Sebenarnya bertugas. Waktu darjah 1, darjah 1 lagi saya dah berkobar je pengawas ni tiba-tiba. Ya, saya dah aim nak jadi pengawas. Waktu tu saya takut gila dengan pengawas darjah 3. Walaupun pengawas je, tapi saya tengoklah takut lah. Pengawas tu siapa? Saya takut lah dengan pengawas. Takut gila waktu dia suruh masa tu batch apa? Ingat tak lagi siapa? Batch 2010. Tak muridnya ingat tak siapa? Geng-geng siapa? Pengawas Geng Amir. Amir. Waktu tu takut lah. Dengan Abang Seri pun takut Dengan Haziq semua takut. Lepas tu waktu darjah 2 tu cikgu ada tanya dalam kelas. Cikgu siapa yang tanya? Cikgu guru kelas kan? Cikgu Mazlina. Mazlina lah. Dah cikgu pindah tanya. lah. Cikgu Siti Mazlina. Cikgu tanya dalam kelas, siapa agak-agak nak jadi pengawas? Lepas tu waktu tu saya angkat lah tangan. Daripada 1 lagi saya dah aim nak jadi pengawas kan. Lepas tu Alhamdulillah cikgu bagi macam, cikgu cakap macam mana tau? Cikgu cakap untuk pengawas percubaan lah. Untuk pengawas percubaan. Lepas tu cikgu bagi tag. Waktu tu melompat saya lah. excited.
Sebab macam saya dulu kan ada mentor-mentee. Mentor-mentee. Dulu saya excited nak ada mentor. Tapi tak sempat lah sebab waktu kita orang jadi pengawal percubaan tu 2020. Dah start COVID. Betul. So kita orang macam sekadar pakai tag tu je. Tapi boleh lah, excited jugalah. Cuma tak merasa pengalaman jadi pengawal percubaan. Lepas tu jadi pengawas tahun 3. Sebab pengawas tahun 3 ni dia sebenarnya paling basic asas dia belajar jadi pengawas. Tapi Alhamdulillah lah Aufa dah jam 4. Tengok sekarang dah jadi apa kan. Alhamdulillah, walaupun masa tu tak sempat. Tapi sebenarnya saya masa tu agak ralat juga tau. Sebab saya sempat kenal Aufa tu masa, saya ingat masa tu Aufa dengan Iyad promote satu video pertandingan sekolah kita, Hari Guru punya pertandingan Hari Guru punya video pertandingan tu, yang Cikgu Farida berlakon. Cerita apa? Oh, cerita Kabek. Yang Cikgu Farida tu cerita apa kak? Lupa. Cikgu makan gaji buta. Bukan. Yang first kita menang masa tu Johan. Masa tu Aufa promo. Masa tu saya kenal Aufa promo dengan Iyad. Ingat tak buat video? Jom saksikan video pertandingan Hari Guru. Ada, nanti tengok balik video tu. Masa tu saya start kenal Aufa lah. Okey, kita nak tahu juga pengalaman jadi pengawas. Tahun 2-3 dah memang tak ni kan, tak rasa pengalaman sangat jadi lah. pengawas. Yang best kan tak best? Tahun 4 yang best dulu lah. Okay. Kita nak cerita yang tak best dulu. Yang tak best lah. Okay. Yang tak best ni kan, waktu kita orang ada tegur lah. Kan dah jam 4 kan, macam dah berani sikit kan. Dah besar yalah. Dah macam, dia bukan dia besar mana, tapi dah bajet-bajet besar kan. Waktu kita orang tegur, murid biasa adalah sesetengah yang lawan balik. Tak pun dia buat muka, rasa menyampah lah waktu tu. Lepas tu ada, bila kawan sendiri buat salah kan, kau rapat. Rasa susah juga lah nak tegur. Tapi tegur lah dengan cara baik. Yelah. Tak adalah macam marah, tak ada. Masa tu siapa guru pengawas pagi time tu? Cikgu Haniza. Yang Cikgu Haniza tahun ni dia jadi guru pengawas lagi. Okey, kemudian ni yang menarik, yang best, yang manis jadi pengawas ni. Oh, yang best sebenarnya waktu kita orang dah dapat jadual bertugas. Waktu tu sebenarnya cikgu tahu yang buat. Kita orang tak boleh pilih langsung jadual bertugas tu kita orang bertugas dengan siapa. Jadi saya macam saya lah, saya dapat dengan orang yang saya tak rapat dengan ingatkan bertugas dengan orang rapat lah. Tak, saya tak rapat dengan orang yang tak rapat. Lepas macam mula sedih tau, sebab nanti awkward kan waktu jaga. Saya dapat jaga tangga. Masa tu dengan siapa yang kata kurang rapat tu? Tasnim. Tasnim. Waktu tu kot kita orang baru start rapat sebab jaga tangga tu je. Itu sebab cikgu bagi nama lain-lain tu supaya kita boleh ni kan, ada berkawan tu lain-lain, jadi pengalaman tak sama. Murid kawan ni macam ni, kawan ni macam ni. Jadi banyak awak boleh kutip pengambangan dia juga. Lepas tu start daripada situlah saya kenal dia. Kalau tak disebabkan jaga tangga ni, saya tak kenal dia kot. Jaga tangga tu macam mana? Jaga je lah kat depan tangga tu. Jaga pagar tangga tu lah. Tak turun naik murid lah kan. Tengok. Okey, ada lagi tak yang manis selain daripada tu? Masa Cikgu Riza garang juga Cikgu Riza okey baik. Ya, Cikgu Riza. Cikgu Riza lagi garang lah. Tapi tak merasalah kegarangan tu. Tak, sebab kita orang dengan Cikgu Riza waktu PKP kan. Tapi saya waktu tu saya bersyukur lah sebab tak jumpa Cikgu Rizal. Alhamdulillah tak dapat jumpa Cikgu Rizal. Dahsyat. Okey, apapun itu pengalaman yang sangat berharga. Saya kira Aufa pastinya menjadi kerinduan bila dah besar nanti, dah nak masuk sekolah menengah nanti. Benda-benda itu akan menjadi kerinduan bila dah kat sekolah menengah dah lain dah. Kawan pun dah lain masa tu. Cikgu pun dah lain dah. Okey. Apa agaknya mungkin ada di kesempatan ni kata-kata penghargaan untuk guru-guru pengawas ataupun mak ayah juga, sebabnya ada juga murid-murid yang nak jadi pengawas ni kadang-kadang cikgu dah lantik tapi mak ayah tak setuju pula. Jadi rugilah. Macam Aufa sendiri, mak ayah support juga kan. Mungkin ada kata-kata ataupun ucapan kan, untuk semua cikgu ke macam mana? Ibu bapa, guru-guru, kawan-kawan cikgu semua. Cikgu TV semua. Okay, untuk semua cikgu, terutama Cikgu Farida, Ustazah Fitri, Cikgu Fatin, Cikgu Rizal, Cikgu Haniza dan semua cikgu yang lain. Terima kasih lah sebab support saya nak buat satu benda tu. Kalau macam Sketsa TV kan, saya mula-mula tak pandai bercakap juga. Saya waktu nak bercakap tu semua nervous lah, gagap, macam orang biasa depan kamera kan.
Tapi alhamdulillah lah, cikgu-cikgu dah latih saya. Sekarang agak nervous juga, tapi bolehlah kawal. Masa mula-mula sekali video pertama ingat tak? Masa rekod? Dengan siapa? Sebenarnya saya masuk Sketsa TV ni tak disangka pun. Waktu tu ada nurse datang sekolah kita orang. Waktu nurse ke? Ni apa? Doktor gigi. Doktor gigi. Waktu tu saya sebagai ahli kelab doktor muda, saya macam ajar dia orang cara gosok gigi lah kan. Sebelum tu belum Sketsa TV? Belum. Lepas tu diorang dah naik semua, baru saya gosok gigi seorang-seorang dengan kawan saya lah, kawan saya teman Amani. Lepas saya habis gosok gigi tu, saya dah clean semua. Tiba-tiba saya nampak Cik Farida dengan nurse-nurse yang lain tu dekat dewan. Lepas tu Cik Farida panggil saya. Dia panggil macam mana? Dia macam Alfa, sini jap. Saya tak tahulah nak buat apa kan, sebab masa tu dah kenal ke Cik Farida belum Dah. Sebab Cik Farida waktu tu ajar saya RBT. Dah belajar dengan dia lah. Lepas tu Cikgu Farida macam suruh saya interview nurse tu. Saya tak pernah buat benda tu. Ya. Masa tu suruh, masa tu suruh ni. Tapi cikgu adalah bagi skrip juga. Yelah. Tapi waktu tu Sketsa TV baru-baru lagi. Saya pun macam nervous lah sebab ni. Yelah, tiba-tiba kena pilih itu maksudnya sebab cikgu dah nampak punya bakat tu. Lepas tu Cikgu Farida cakap sebab nurse tu dah nak balik kot, tak silap. Lepas tu wartawan yang sepatutnya bertugas tak sampai lagi. Jadi saya bertugas lah. Waktu tu nervous lah. Gagap pun gagap. Pertama kali depan kamera rekod. Walaupun dekat depan kamera je, waktu tu nervous lah, banyak kali take. Okey, selain daripada tu ibu ayah, kawan-kawan yang support kan, macam Alfa kan macam-macam penglibatan di sekolah. Akademik pun cemerlang. Ibu ayah saya kan, saya ada masuk MSSS. Waktu tu daripada pagi sampai petang saya berlatih. Waktu tu exam dah dekat, tak silap. Daripada pagi sampai petang saya berlatih tu kan, saya tak ada selitkan akademik langsung. Jadi malam tu walaupun penat kena study juga. Waktu tu saya study sampai menangis kot dengan mak saya. Kita nak tahu juga macam kenapa menangis tu. Tapi kita nak berehat kejap. Kita nak tahu cerita lanjut lepas ni bersama Alfa. Apa yang ditangiskan tu? Okay, bersama saya Rizal Ismail dalam Jom Borak. Apa lagi? Cerita. Terima kasih kepada anda yang tak bosan-bosan tonton kami. Podcast Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Okey, tadi kita nak sambung mungkin perasaan hiba dan sedih sikit. Alfa kata tadi dia sedih pasal apa, Alfa? Okay, sedih tu sebab waktu tu penat gila. Sebab MSSS tu kan training daripada pagi sampai petang. Lepas tu rehat pun dalam sejam 2 jam macam tu lah. Lepas tu balik tu nak kata rehat tu boleh rehat, tapi kena bangun balik, kena study semua benda balik sebab kurang lah rehat kurang rehat sebab masa padat sangat. Sebab waktu tu kalau tidur waktu tu memang saya takkan ni kan akademik langsung. Sebab macam kena bangun juga, kena bangkit balik, kena study lah. Waktu tu penat sangat. Ya, sebab apapun akademik penting kan. Jadi kenalah juga akademik tu. Kalau saya just masuk sukan, saya tak study malam tu, mesti saya macam tak penting ke akademik lah. Waktu tu nangis sebab penat nak tidur. Sebab MSSS training dia non-stop kan. Jadi waktu balik tu, sebab kawan-kawan saya kan dia dekat dalam kelas, dia orang dah study semua. Cikgu pun dah terangkan topik baru. Saya kena cover sendiri dengan mak saya. Mak lah yang ajar kat rumah? Mak saya ada belikan buku-buku aktiviti. Pengorbanan mak awak juga tu. Mak cikgu mengajar kat sekolah, balik rumah mengajar pula Alfa. Pengorbanan besar tu. Dalam sampai pukul 11-12 macam tu lah. Maknanya awak start belajar dari? Dari pukul 9. Oh. Agak
lama jugalah. Lepas tu pagi tu kena bangun awal. Sukan pula balik. Padat lah saya punya jadual waktu tu. Ada tak masa-masa yang awak rasa penatnya? Sampai menangis sendiri ataupun mengadu kat mak ayah ke, ada tak? Ada, pernah sekali tu saya rasa macam nak quit MSSS. Sebab penat lah waktu tu kan. Topik-topik yang saya belajar dengan cikgu kat sekolah pun belum habis lagi. Saya tak dapat dengar penjelasan daripada cikgu. Banyak tertinggal. Banyak tinggal. Saya cover dengan mak saya pun boleh lah. Dapat jugalah ilmu tu, tapi tak sama dengan cara cikgu ajar kat sekolah. Feel dengan kawan-kawan semua. Apa kata-kata semangat baba dengan mak awak pada awak supaya seimbangkan semuanya tu? Akademik dengan sukan lagi, kurikulum Sketsa TV lagi. Ada tak kata-kata yang awak rasa tak nak dah baba tapi kena juga? Tak, katakan semangat di sini tau. Jangan risau kakak, 2 minggu je lagi. Memang setiap kali saya struggle study untuk exam, untuk pertandingan semua, dia akan cakap jangan risau, 1-2 minggu je lagi. Jadi rasa macam sekejap lagi boleh ni, boleh go lagi. Tapi sebenarnya banyak lagi cabaran akan datang lah sebelum menengah. Sebenarnya ayah tu dia nak bagi Aufa tu sentiasa positif. Jangan negatif. Sebab kadang kita bila dah banyak sekali benda yang kita buat, memang datang lah kan syaitan tu bisik, dah lah penat dah ni. Rasa nak stop je. Betul. Ada tak mungkin sesekali doa lepas solat, tentang kan dah sibuk sangat, kadang-kadang kita macam dah tak tahu dah nak buat apa kan, doa pada Allah ke macam mana ke supaya bagi kekuatan ke? Sebab waktu tu penat sangat kan, saya doa supaya saya boleh still sihat. Sihat. Sebab kalau demam juga tak boleh sambung kan MSSS tu. Saya doa supaya saya boleh still kuat lah nak hadap MSSS malam tu, lepas tu kena study lagi. Okey. Antara kejayaan kat Sketsa TV pula, yang Aufa mungkin boleh share. Sebab tanpa murid, tanpa guru yang membimbing, tak adalah kejayaan kan? Ada satu kejayaan ni saya ingat, waktu kita orang dapat Johan Studio TV PSS terbaik 2023. Waktu tu best. Sebab waktu tu studio pun mencuba upgrade sikit. Sebab studio ni dulu kan macam bilik akses semua benda. Waktu tu saya Masa tu dah ada semua ni? Dah ada lah. Dah ada lah. Saya agak excited lah nak perkenalkan studio ni dekat orang ramai kan. Best lah juga video tu. Saya suka ulang banyak kali. Johan terbaik. Dapat Johan. Alhamdulillah. Tahniah pada ni kawan-kawan, guru-guru yang bimbing. Terima kasih kepada Cikgu Farida, Ustazah Fitri dengan Cikgu Fatin dah bagi skrip, dah bimbing saya semua untuk pertandingan ni. Alhamdulillah lah, video tu cantik juga lah dia punya view ni. Lepas tu terima kasih kepada Cikgu Nachan sebab dah edit video ni. Kalau video ni cantik tapi edit tak cantik, tak edit juga. Betul, kalau kualiti tinggi sangat tapi editing tak cantik, orang pun tak nak tengok kan? Orang tak tengok. Jadi disebabkan tu, semua kualiti cantik, orang yang cakap pun cantik, cara cakap pun bagus, jadi yang terbaik. Alhamdulillah. Okey, antara kejayaan lain ni Sketsa TV? Kejayaan lain itu je? Ada, tapi tahun seterusnya pula. Pertandingan sama. Masa tahun berapa? 2024. 2024. Waktu tu sebenarnya waktu record tu kan, kan record tu benda yang sama. Jadi macam teringat-ingat lah dekat kru-kru yang tahun lepas, yang diorang dah ni, dah diorang dah habis go tahun 6 sekolah SMK. Sekolah menengah. Rasa teringat lah dekat Syed, Asfa, Khalif, Sufian, Kak Zarin semua. So waktu 2023 tu kita record sama-sama. Tiba-tiba 2024 tu saya tinggal seorang dengan kru-kru yang baru yang lain. Rasa macam lah. Sebab masa tu dia orang yang guide juga kan, selain daripada cikgu bimbing, dia orang pun bantu macam-macam juga kan. So waktu tu saya newbie lagi. Dia orang lah yang dah expert. BBNU lah, budak-budak boleh nak up lah. Okey, akademik pula. Tadi sukan, permainan, kurikulum dan sebagainya. Akademik macam mana seimbangkan belajar? Sebab akademik Aufa tu dapat PBD kan, terbaik kan? Subjek matematik. Tahniah. Kemudian keseluruhan?
Keseluruhan macam mana tu? Saya dapat Semua TP6? 5 dan 6 semua lah. TP6, 1 TP5 untuk PSP. Wow, tahniah kita ucapkan. Memang sangat terbaik lah. Bukan saja aktif Sketsa TV, co-curriculum, akademik. Tak payah cakap lah. Alhamdulillah. Syukur. Saya pun tumpang gembira. Tip untuk kawan-kawan bagi inspirasi. Macam mana agaknya boleh seimbang semua tu? Bukan senang tak Aufa? Okay. First tip dia, macam orang selalu cakap, kita kena berusaha. Kita kena yakin dengan apa nama dia? Kelebihan yang ada dalam diri. Kita kena berusaha betul-betul lah. Sebab kita hanya menjalankan apa yang Allah yang menentukan. Jadi kita kena buat sehabis yang baik untuk kita dapat semua benda yang kita nak tu. Kalau macam nak top 1 in class tapi tak study, apa guna? Tak dapat juga. Walaupun dia yakin dengan Allah tapi dia tak berusaha, takkan dapat juga. Cuma kalau ada juga jenis murid yang jenis IQ okey, study sikit, tu rezeki dia lah. Rezeki dia lah. Okay. Dia gifted. Kemudian? Next, korang kena sentiasa macam mana? Study lah. Bukan setakat dalam kelas. Macam Aufa ada jadual sendiri? Study? Kat rumah? Ada tak macam buat jadual ke atau? Waktu cuti lah. Waktu cuti memang ada buat jadual? Daripada pukul 9 ke 10 macam tu kita orang study. Lepas tu tengah hari tu, lepas tu malam. Maknanya cuti tu memang tak tinggal lah pelajaran? Tak, tapi ada, jalan juga lah. Yelah sebab ni kan cuti, time tu kita nak rehat juga kan otak kita. Selain tu tip lain atau ni dengan mak ayah? Mungkin ada dengan belajar ke dengan mak ayah juga kat rumah time cuti? Sebenarnya korang kena ulang balik dengan mak ayah. Sama ada korang belajar semua benda tu, lepas tu jelaskan kat mak ayah. Macam kadang-kadang kalau kita study ni, kita cerita kat orang lain, kita macam ajar orang lain, kita rasa macam lagi faham lebih benda tu. Lebih melekat lah dekat kita punya minda. Walaupun sebenarnya kita tak faham pun topik tu pada awalnya. Lepas tu kita macam terangkan kat orang. Kita buat study group dengan kawan ke. Aufa dengan baba dengan mak pun dia buat macam tu? Dia mana ada cerita? Okey, itu antara tip juga tu. Kadang-kadang kita orang ada buat Google Meet. Saya, Amani, Aziza, Najah dengan Syamimi. Kita orang semua nak capai target kita orang kan. Jadi kita orang buat Google Meet setiap malam seminggu sebelum UASA. Wow, bagus. Kita orang study subjek-subjek ni lah. Mana tak ada alasan kan? Semuanya di hujung jari. Macam kita punya ni. Apa? Sketsa TV, dunia di hujung jari. Okay, jadi tak ada alasan dah tak nak study group lah apalah. Tekan je handphone tu, buat je Google Meet kan. Dah boleh. Lagi satu. Selain tu? Korang kena waktu minggu periksaan tu ataupun sebulan sebelum minggu periksaan tu, korang delete semua game kat phone. Kalau tidak, Alik memang tak tengok buku lah. Kalau tak memang gatal tangan. Delete semua. Aufa buat lah tu? Aufa tak main game sangat. Tu saya tak ada game kat phone. Mana pada kawan-kawan yang suka main game tu delete semua. Okay, kemudian? Lepas tu kena selalulah cakap dekat mak ayah, cakap macam doakan kakak berjaya semua. Dengan guru pula? Macam mana kat sekolah? Dengan guru? Hubungan dengan guru lah maksud saya. Masa belajar tu kan dalam kelas kan tengah belajar. Dengan guru kena sentiasa bertanya. Macam kalau tak faham kan, janganlah cikgu tanya faham ke tak. Faham kan? Biasanya kalau cikgu tanya, okey semua faham. Tapi bila suruh jawab soalan, salah kan? Mana tak faham lah tu. Okay, Aufa memang selalu bertanya. Tapi agak annoying kat cikgu juga lah. Tapi sebenarnya cikgu suka. Macam saya suka kalau murid-murid bertanya. Awak je rasa macam tu sebenarnya. Cuma janganlah cikgu boleh ke saya nak asal pensel lah tu. Saya pandang macam tu je. Cikgu nak pergi tu sampah. Okay, cara Aufa ni bincangan cikgu tu macam mana? Waktu cikgu dalam kelas lah? Dalam kelas. Waktu cikgu dah habis mengajar, saya angkat tangan. Tak pun waktu kita orang tengah buat soalan, saya pergi ke depan, lepas tanya cikgu pasal soalan tu. Sebab saya tak faham kan, takkan nak tibai je. Betul. Jadi tu antara tip pada kawan-kawan kat luar sana tu. Dalam kelas jangan faham tapi tak faham sebenarnya, rajin bertanya. Kalau murid yang malah bertanya tu, agaknya dalam mulut dia ada emas. Jadi takut nak keluar emas kan. Okey, selain tu ada tak tambahan tips akademik? Tips tambahan. Seimbang semuanya. Korang kena cari kawan yang bagus. Circle yang bagus. Sebab kalau korang dapat kawan-kawan yang malas study, kita akan jadi malas juga.
Sebab kalau kita macam, weh, jom study malam ni, lepas tu kawan tu macam, nantilah minggu depan ke, exam lambat lagi. Tak boleh macam tu. Sebab kawan tu pun salah satu penyebab juga kita jadi rajin study. Kejayaan kita. Sebab kan kalau study, nak cakap study dengan parents dengan study dengan kawan lagi fun jugalah. Yelah, sebab kita rapat lagi. Satu yelah, dengan mak ayah tu memang resah. Yelah, satu kepala kan. Okey, itu antara tip yang kawan-kawan kalau sana, ya, terutama adik-adik lah Aufa, boleh ikut dan boleh cuba. InsyaAllah pasti akan berjaya dapat tukar anugerah juga. Ada tak yang lain? Ke itu je? Itu je. Okey. Kemudian kita nak tanya juga berkaitan dengan Aufa punya apa orang panggil, hasrat akan datang. Hasrat akan datang. Impian akan datang untuk sekolah menengah nanti macam mana? Nak teruskan aktif macam ni ke, atau slow down ke? Tapi saya harap terus aktif lah. Saya harap lah dekat sekolah menengah saya dapat macam jumpa kawan-kawan yang lagi baik. Jumpa kawan-kawan yang baik jugalah. Saya tak nak jumpa bukan kawan yang, memilih kawan kan, tapi kita bukan kena memilih. Nak jumpa kawan yang spesies macam Betul. kawan sekarang. Dia macam spesies dia bukanlah fokus study sangat. Tapi dia tak adalah malas nak study. Betul. Dia macam fun dia lah. gila-gila yang bawa kepada kebaikan lah. Waktu kalau macam study skema pun, sangat tak best juga kan. Waktu study pun kan kita orang study Beri-beri biasa sangat. Kita orang bagi quiz. Lepas tu kita orang jawab soalan, siapa paling banyak dapat hadiah macam tu. Belajar. Memang fun lah kalau macam tu. Seronok lah. Mana tak ada, okay, kau baca ni, aku jawab ni. Okay, kau, dia tak bosan lah pula kan macam tu. Lagi kat Google Meet kan, kita raise hand, lepas tu kita macam adalah buat joke sikit. Macam ghosting orang tu ke. Masih lagi bersama saya Rizal Ismail dan Aufa dalam Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Tapi kita dah cerita macam-macam dah kan. Sekejap je kan. Macam-macam dah kita share. Yang mungkin baru je tengok, boleh ulang lagi. Ajak kawan-kawan. Maksud saya ajak kawan-kawan untuk tonton video ni. Like, comment, share dan subscribe YouTube channel Sketsa TV. Bukan Sketsa TV. Sketsa TV, dunia di hujung jari. Okey, kita dah cerita macam-macam tadi Aufa. Jadi segala apa yang Aufa lakukan, nak aktif dalam sukan ke, bagus dalam akademik, cemerlang dalam akademik, kemudian aktif dalam ekokurikulum, semuanya perlu ada ilmu. Ilmu tu bimbingan daripada guru-guru lah, daripada dalam kelas akademik, kemudian ekokurikulum di luar, apa-apa sajalah penglibatan Aufa, semua perlu bimbingan dan ilmu. Kalau tak ada ilmu susah juga kan, nak buat apa pun kita tak dapat. Maksudnya tak ada tujuan dan aim yang kita nak capai tu. Jadi untuk jadi yang terbaik perlu ada ilmu. Okey, ulasan ringkas sikit Aufa berkaitan dengan tajuk kita tadi, pengalaman dan kejayaan. Dah puas hati ke Aufa setakat ni? Okay, ni saya kejawab soalan tu. Dah puas hati ke? Dah puas hati Bagi ke? saya dah puas hati. Untuk sekolah rendah lah. Untuk sekolah rendah lah. Sekolah menengah kita tak tahu lagi macam mana. Sebab Alhamdulillah saya dapat habiskan macam mana sekolah rendah punya journey dalam akademik, co-curriculum, tak apa pertandingan-pertandingan kan. Alhamdulillah lah saya dapat memenuhi segala yang orang lain kadang tak rasa tau, yang Aufa rasa sekarang ni. Kan, yang Aufa lalui kadang-kadang tak semua murid yang rasa. InsyaAllah sekolah menengah, doakanlah sekolah menengah macam tu juga. Amin, mudah-mudahan insyaAllah. Okey, dan pada kawan-kawan, adik-adik yang nak jadi macam Aufa ni, adik inspirasi untuk ni semua adik-adik yang nak macam balance kat akademik, sukan, koko semua, awak kena kuat lah nak hadap semua benda tu. Sebab positif. Sebab dia agak mencabarkan. Kena kental kan? Hati tu kena kental. Tak boleh hati tisu lah. Kau tak cepat nangis. Sebab dalam segala benda yang kita lalui kan, contohnya sukan, coach tak adanya nak lembut-lembut cakap, betul, awak jangan hidup macam tu. Dia kena siapkan mental awal-awal lah.
Mesti kena kuat. Lepas tu contohlah awak nak masuk pertandingan bercakap, bercerita ke apa kan? awak kena practice sama ada depan cermin ke macam depan parents untuk kurangkan awak punya nervous waktu pertandingan nanti. Ya, betul tu. Okay, dah pun terjawab segalanya daripada Aufa, segala pengalaman, kejayaan dia semua kita dah kongsikan. Tinggalnya pada kawan-kawan kat luar sana tu ya, untuk jadikan dia sebagai inspirasi dan ikutan bersama. InsyaAllah kita doakan juga Aufa lepas ni terus berjaya dan jadi macam sekarang dan terus lagi mengurat langkah mendapat macam-macam lagi anugerah yang dapat sekarang ni kan. Okey, lepas ni kita nak cerita mungkin lepas ni kan Aufa kan dah pandai bercakap, dah banyak dah video-video. Mungkin lepas ni boleh create satu channel sendiri. Aufa Adli. Welcome back to channel YouTube Aufa Adli. Saya tunggu nanti buat konten-konten yang best. Boleh ke? Mana tahu kan? Mana tahu, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah segala hasil usaha Aufa ni melalui penghasilan video-video di Sketsa TV ni, kita harapkan jadi saham akhirat, insyaAllah. Okey. Dan kita kata-kata akhir nak ucapkan pada guru-guru Sketsa TV. Mungkin ada ucapan pada guru besar kawan-kawan juga. Ibu apa? Saya berterima kasih lah kepada semua cikgu, guru besar, even pentadbir, parents, kawan semua sebab dah support saya daripada awal lagi. Dia macam yakin lah saya boleh buat walaupun saya sendiri tak confident. Terima kasih sebab bagi kata-kata semangat, dah tolong saya semua benda lah. Dah maknanya, latih saya. Ya, daripada rasa tak yakin tu bertambah keyakinan. Pada ibu apa? Pada ibu apa, terima kasih sebab dah tolong saya balancekan akademik dengan sukan tu. Sebab kalau bukan sebab mak saya suruh, saya tak akan study pun. Malam-malam waktu saya training MSSS tu, saya tidur je. Dan Alhamdulillah guru-guru yang melatih Aufa dan member Aufa juga. Terima kasih kepada Cikgu Farida, Ustazah Fitri, Cikgu Fatin sebab dah macam yakin dengan saya lah. Daripada awal tu saya gagap depan kamera. Saya tak boleh bercakap. Kalau Cikgu Farida boleh je waktu tu macam buang saya sebab waktu tu kan ialah sebab tak memang susah lah budak ni buang dah. Tapi tak putus asa nak latih Aufa. Agak susah lah nak latih saya sebab saya pun banyak juga meragamnya. Tapi cikgu takkan pilih kalau tak nampak bakat murid tu. Sebab Aufa berbakat tu yang cikgu pilih tu kan. Dan Sketsa TV, kalau Aufa tengok ni memang sangat cantik kan. Kita pun dapat sokongan dan pastinya daripada barisan pentadbir. Mungkin ada ucapan untuk pentadbir ke? Untuk pentadbir kita, guru besar kita. Okey. Untuk guru besar dan pentadbir, terima kasih lah sebab sokong Sketsa. Puan Saadiah sebut nama dia. Puan Saadiah, terima kasih sebab dapat upgradekan studio ni daripada bilik kosong kan. Bilik kosong yang terbiar. Sebelum ni guru besar kita Cikgu Ayub. Daripada bilik kosong yang terbiar, tak ada siapa nak masuk. Macam anggap ada hantu macam tu. Sampai sekarang. Terima kasih kepada Cikgu Ayub dengan Puan Saadiah lah sebab sokong perjalanan Sketsa TV. Buat, kan? Ya, Alhamdulillah. Ya, dan pastinya semua tu segala usaha dan hasil-hasil video yang Aufa dah buat tu insya-Allah jadi saham akhirat. Sebab video tu dia akan kekal sampai bila-bila. Walaupun tak dapat gaji. Ada gaji? Tak. Lepas ni kena minta gaji dekat Ustazah Fitri. Okey, kita kembali lepas ni sebab kita dah habis dah nak cerita tentang Aufa ni. Alhamdulillah semuanya dah terjawab. Kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Aufa dalam Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Alhamdulillah dah pun selesai sebenarnya podcast kita ni. Terima kasih kepada anda yang tonton daripada awal Aufa sampai sekarang. Segala pengalaman dan kejayaan Aufa tu jadikan pengalaman. Apa yang saya boleh ringkaskan lah berkaitan Aufa ni, seorang yang sangat committed, hebat. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibu ayah dia dan untuk cikgu-cikgu juga kat sekolah sebenarnya. Kalau tak ada murid macam ni, rasanya susah juga kan cikgu nak laksanakan apa yang nak dilaksanakan. Dan pastinya seorang murid yang berani dan positif. Kita harapkan semua murid-murid kat luar sana, kawan-kawan pun jadi macam Aufa,
contoh dan inspirasi macam Aufa juga. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Dan saya rasa sangat bertuah sebab dapat bersama dengan murid yang hebat hari ini. Dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada CXR TV. Jom borak. Apa lagi? Cerita je lah. Cerita je lah. Dan pada Ustazah Fitri di Sebab Tabir kat luar sana, kita lambat sikit. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah dah pun selesai hari ini. Dan kita harapkan segala perkongsian yang kita kongsikan hari ini pastinya dapat memberikan manfaat kepada kita bersama. InsyaAllah terus berjaya dalam apa je yang Aufa buat. Kita doakan. Ya, mudah-mudahan insyaAllah berjaya dalam pelajaran di dunia dan di akhirat. Salam kat Baba dengan Mama InsyaAllah kita jumpa lagi lain pertemuan bersama saya Rizal Ismail dalam Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Bye. Assalamualaikum.